Hari ini kita akan mulakan sesi pengenalan kepada Gold Bar ataupun Dina GB Gold. Ramai baru-baru ni musim haji, ramai orang nak tanya apa kita nak kasih hadiah pada mereka yang akan mengerjakan haji di Mekah. Dan apa pula yang bakal-bakal haji ni dia boleh hadiahkan kepada sahabat, kepada saudara mara mereka, supaya mereka ada keinginan untuk mengerjakan umrah ataupun haji pada masa akan datang. Okey, kita kenalkan ini dia pada siri yang pertama, iaitu kita memperkenalkan Dina Baitullah yang membentuk Kaabah dan juga menara Masjidil Haram. Dina Baitullah ni adalah satu dina seberat 4.25 gram dengan keturunan 99.9. So yang paling best dia bentuk dia memang padu gila, berbentuk macam Kaabah dan juga menara di Masjidil Haram. Okey, 3D punya design, kilat dan berkilau. So kita memang nampak eksklusif lah bila kita letakkan di atas kad putih. So Dina ni ada dua permukaan, satu permukaan yang licin dan satu lagi permukaan yang ada tekstur. So di bahagian depannya siap ada ukuran jawi, satu Dina 4.25 gram dan juga 99.9. So memang confirm ori. So nak tahu harga terkini Dina Baitullah, korang kena semak di akaun GBS. Sebenarnya harga dia berubah setiap 15 minit. So jika nak beli, daftar je kat website GB Gold dan mudah. Dan paling penting dia patuh syariah.